Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan fungsi terbaru. Fungsi ini dah lama ada tapi kita menambah baik lagi. Ni adalah untuk boleh run video masa ikamah timer. Klik pada quick setting. Kita ada set beep. Dekat sini kita ada special ni. Selalu video ikamah ni. Selalunya by default kita akan set 0 lah. Kita tak run. So dia akan run doa selepas azan MP4. Kita boleh tengok sini. Dia akan run doa selepas azan ni lah. Okay, kita boleh set zipot sebagai 0. Sekarang ni kita boleh buat by saat. So kalau nak setkan video-video lain pun boleh. 5 saat boleh, 10 saat pun boleh. Okay, untuk testing ni kita buat 10 saat. Maknanya 10 saat selepas masuk waktu 7.20. Nanti 7.20 10 saat. Nanti dia akan run video ni lah masa azan tu. So sini kita boleh letak video-video lain lah nanti. Untuk testing ni sepatutnya kalau kita letak dalam 40 minit sini. 4 minit sini kalau untuk ni lah, kalau untuk doa selepas azan tu yang normal punya lah. Untuk testing kita letak 10 saat dia akan run video ni simpan, tutup. So kita tengok selepas ni dia akan masuk pada ikamah timer. 10 saat selepas ikamah timer dia akan run video yang kita set tadi lah. Function ni jarang masjid surau yang pakai lah. Tapi kita ada setengah masjid surau tu dia advance sikit, dia letak video gambar Mekah apa semua kan. Dia akan letak tu, dia kata dia letak mesej sekarang telah masuk waktu solat. Dia run video, lepas tu dia run video Mekah dekat situ. Di mana dia buat video editing kat situ lah. Dia buat konten dia sendiri. Sistem kalau yang by default kita boleh set untuk baca doa azan tu lah. Okay, so sekarang telah masuk waktu maghrib 7.20. Nanti dia turun sampai 09.50 dia akan run video lah. Nampak sini. Kita akan auto run. Dia akan run video ni sampai habis lah. Kalau katakanlah 30 saat lah video ni. Nanti dia akan masuk balik ke ikamah timer. So kalau doa selepas azan ni normally kita letak 3 hingga 4 minit lah selepas masuk waktu solat. Tapi kadang-kadang tu kalau dia orang nak letak apa adab-adab dalam masjid apa semua, dekat sini pun ada dia orang letak jugalah. Kita tengok sampai video ni habis lah. Okay, video tu habis dia akan masuk balik ke ikamah, dia akan run sebagai biasa lah. Okay, sekian, terima kasih.